Erik. Ha. Okey. Dapat dah. Diam kan. Betul. Tebal kan. Okey, tebal besar. Okey. Okey. Baik. Betul dia kau try. Hi guys, welcome back to my channel. So aku nak review satu staycation di Jeram, Selangor. Di belakang aku ni, okey, ada beberapa unit villa, ada versi kampung, ada versi modern, okey, jenis triangle punya design. Lepas tu kat sini aku dengar ada pelbagai aktiviti menarik. Lepas tu dia ada mini water park. Lepas tu aku dengar ada pizza yang sedap. Stay tune video aku sampai habis. Jom kita tengok boleh go tak boleh go. Let's go. Okay guys, kita dah nak sampai. Okay, lebih kurang 10 minit akan sampai di destinasi lah. Okay. Okay, masuk jalan Rizab Masjid. Kita dah sampai. Inilah dia, Nusantara Village. Jadi kita check in dulu. Kita parking dulu. Okay guys, jom kita check in. So, nampak kat sini kau boleh parking lah. Okay, parking ni luas. Nampak, dia parking kereta kau kat sini, free parking lah. Okay, kita masuk dulu tengok dalam dia. Nak check in dia, kena check in kat sini lah. Okay, nampak ni dia punya office. Okay, kita masuk. Okay guys, aku dapat kunci. Okay, Melati 1. Jom kita tengok, boleh go tak boleh go. Melati 1. Okay. Dia actually ada unit lain juga kat sini. Nampak ada rumah Rafflesia. Okey, lepas tu ada rumah Kemboja, nampak. Jenis design apa ni? Design rumah kayu, okey. Nampak. Style dululah, okey. Cantik. Kita ada private own pool dia, okey. Yang ni pun ada, rumah Rafflesia ni pun ada private own pool. Okey. Dia ada mini water park sini, okey. Untuk in-house care dia ada eat and splash lah. Okay, makan di kafe sambil mandi. Rumah Melati 1. Tengok. Okay, ini dia. Jom, kita masuk. Okay guys, aku dah masuk. Jom kita tengok apa yang ada kat dalam bilik ni. Dalam villa ni, okay. So, tengok. First sekali, kat sini ada dia sediakan sejadah lah. Okay. Ada 2 sejadah kat sini. Lepas tu ada tempat sangkut baju lah. Okay, tempat sangkut baju. Ada hanger. So kat tepi ni, okay, kau nak adjust aircon semua kat sini lah. Ada some decoration gambar kat situ. Dia 2 tingkat actually, nampak. Dia buat satu loteng kat atas untuk tempat tidur. Bawah pun ada katil lah. Okay. So kat sini ada TV. Okay. Dia provide TV. Smart TV. Nampak Netflix semua ada lah. Okay. Netflix, Prime Video. Wi-Fi also disediakan. Okay, password semua ada kat sini. Lepas tu, kalau lapar, dia boleh hantar. Okay, 12 tengah hari sampai 10 malam. Okay. Kafe dekat luar tadi lah. Okay, Nusantara Pizza. Lepas tu kat sini, boleh main e-bike. Nanti kita cuba. Okay. Main e-bike untuk sewa. Lepas tu, inilah katilnya. Okay. Katil queen. Solid. Comfy. Ada 2 towel provided. So tak perlu risau. Okay, towel ada. Lepas tu bawah ni ada kipas kecil ni. Okay. Lepas tu ada iron board dengan iron lah. Okay. Lepas tu ada cermin kat sini. Cermin. Tepi ni ada plug point lah. Okay, kalau kau nak charge sambil tidur, ada plug point. Risau. Okay. Lepas tu, ni aku rasa just empty drawer lah untuk letak barang-barang. Okay.
Dia ada provide microwave. Nak malam-malam nak panas lauk ke apa, okey, nak panas pizza ke, dia panaskan lah. Okey, ada lampu kat sini, lampu tidur. Lepas tu dia ada provide jugalah, okey, 4 botol air mineral kecil ni, okey. Ada indoor cafe, 3-in-1 lah, coffee mix. Nak masak air pun boleh, okey, ada provide kettle dalam bilik. Tengok dia apa ni, okey, ni di belakang tadi lah, belakang rumah, okey, belakang villa. So tandas ada, okey, jangan risau, okey, jangan risau, air panas ada, air panas sejuk pun ada lah, okey, portable head shower, okey. Lepas tu dia sediakan body wash dengan shampoo dengan di tempat ni lah, okey, cuci tangan dengan apa, hand wash punya gel lah, okey. So jangan risau, tandas ada, bilik tandas ada bidet semualah, okey. Dah selesai sini, kita naik atas, okey. Aku suka design dia, okey. Kalau korang follow video aku, korang mesti tahulah aku suka design macam ni, okey. Brick ni, red brick memang cantik lah, okey. Kita naik atas. Oh, tangga dia a bit curam sikit. So, kalau ada budak-budak ke, kena hati-hati sikit lah. Okay. So, kat atas ada satu lagi katil queen. Okay. Nampak? Okay, tilam lah. Jadi, tilam. Lepas tu ada kipas. Kat sini ada kipas. Okay, boleh letak on kipas. Lepas tu dia, of course lah, dia floating. So, kau nampak dia ada bentuk 3 segi lah. Okay. Kita tengok tilam, tengok. Okay. Comfy. Ada 2 pillow dan 2 towel kat sini. Okay. Jom kita tengok balik. Tengok view daripada sini, nampak? Memang cantik lah. Okay. Kau boleh nampak kolam kat luar. So, bangun tidur. Okay. Boleh pergi kolam. Okay. Budak-budak suka lah tempat ni sebab dia ada mini water park. Okay. Kita tengok view daripada villa aku. Nampak? Menarik kan? So, okay guys. Korang rasa macam mana tempat ni? Boleh go tak boleh go? Okay guys, aku terskip satu benda tadi kan, aku cakap tadi drawer ni tempat letak barang, okay, tapi empty. Turn out to be dekat tengah ni, okay, agak unik lah dia punya design. Aku pelik takkan tak ada freezer kan? Tada. So aku ada beli sedikit barang untuk barbecue. Aku letak dalam ni dulu lah. Okay, tak daging, ayam dengan hot dog. Tutup. Nanti malam kita cuba dulu barbecue. Okay guys, kat sini ada cafe. So aku nak cuba dia punya food lah. Kita tengok boleh go tak boleh go. Okay guys, aku punya food dah almost semua sampai. So, kat sini ada siakap bakar, ada cencaru bakar, ada ayam berempah. Ada apa ni? Asam pedas daging tetel. Lepas tu ada siput sudut lemak. Ni apa ni? Mi Bandung. Mi kari. Ni mi kari lah. Okay. Mi kari dengan mi Bandung. Okay. Patin tempoyak. Oh, ni lazat ni antara favourite aku. Okay. Inilah masak lemak ni. Okay. Bayam masak lemak. Tu. Air cordial lah. Okay. Jadi kita tengok dia food boleh go tak boleh go. Okay guys, food tu depan aku. Ada banyak food. Aku tak tahu mana satu nak mula dulu. Semua nampak sedap. Okay. Tapi aku try yang makanan yang pakai sudu garfu dululah. Lepas tu baru kita pergi ke masakan kampung. Kita try dia mi kari dulu. Nampak? Okay, mi kari. Kita try tengok. Boleh go tak boleh go. Kat lazat je guys.
Lama aku tak rasa mi kari macam ni. Terbaik. Mi kari dia, kuah kari pekat, bawang goreng dia semengam, okey. Dia mesi ni. Kita mesi sikit. Oh, ayam dia pun sedap. Ya. Ada mi satu lagi kat sini. Mi Bandung. Okey. Kita ada mi Bandung pula. Oh, sama tak dengan mi Bandung muar? Sudah lama tak makan mi Bandung ni. Let go. Wah. Tak. Cukup rasa. Okey. Nanti dengan telur pula. Tengok. Mantap dek. Okey, mi Bandung dia terbaik. Okey. Okay, aku nak try masukkan kampung pula. Nasi putih. Okey. Nasi putih. Tu. Tengok. Kita try dia punya patin tempoyak dulu. Okey. Dah patin tempoyak, jeruk kuah sikit. Okey. Nak kuah. Dia punya tempoyak ada duit. Okey, tak sikit kena ikan. Rasa ni ikan. Tak kuah sikit. Okey. Tempoyak. Dia cubalah. Okey. Dia campur dengan ni lah. Okey, ada ayam berempah. Okey, kita ambil ayam berempah sikit. Kita dengan ayam berempah. Okey. Tu ada ikan siakap. Okey. Siakap bakar guys. Tengok siakap bakar. Okey. Cencaru bakar pun ada. Okey, kita try dua-dua. Okey. Lepas tu daging tetel. Okey, kita cuba daging tetel. Asam pedas daging tetel. Okey. Cuba jugalah. Ni rasa ni kuah sikit tengok. Mantap. Pekat rasa kuah dia. Baik. Okey. Ini ada depan aku ada siput sedut. Jaga kita lain tu. Makan ni dulu. Okey. Kita try dia punya patin. Tengok. Pekat. Padu. Terbaik. Okey. Patin. Ada rempah. Wah, rempah ni kerek-kerek sedap ni. Try, sini. Ya? Rempah dia pelayan. Kita try tetel pula. Okey. Terbaik, baik. Tetel dia kau try. Okey? Tetel dia kau try. Try this one. Ikan apa tadi? Ikan cakap. Aku pun punya kuah dia. Ni. Macam mana kuah tengok. Tapi tak macam kuah pun sedap guys. Nak. Dengan tu macam dengan sambal dengan nasi. Memang kek gila guys. Ya? Ada satu lauk lagi. Dua lah macam ni. Okay? Terung pipit dengan kuah ni apa? Bayam lemak. Sayur sikit. Okay? Dah makan nasi-nasi semua. Sayur tak ambil pula kan. Bikin bayam lemak. Okay? Nasi bayam lemak. Lepas tu dengan orang panggil apa? Terung pipit lah. Okey. Start terung pipit. Dicedok sikit dengan terung pipit. Nak terung pipit. Nampak. Okey, guys, terung pipit. Kuah sikit.
Repeat. Oh, ada satu lagi. Okay. Siput sedut. Kita cuba jumpa siput sedut. Yang kedua. Okay. Siput sedut tak? Sedut walmak. Baik guys. Okay, nampak memang sedap. Baik. Oh. Sedap guys. Okay. Wah. Aku ni bukan penggemar siput, tapi ni sedap. Kau mana cuba? Okay guys, aku nak cuba dalam kolam. Okay, sampai, let's go. You go inside there. Where you want to go? You want to go to slide first? Okay, let's go. Okay. So unit aku ni, kolam dia sharing lah. Okay. Kolam public ni, satu besar ni. Okay. Lepas tu, dia ada kolam ni lah. Okay, kids friendly ni pun ada slide lah. Okay, nampak tiga slide meriah kolam dia. Nampak? Kalau dia boleh pelai tancap semua. Nampak? Ni, kita ada cendawan tu. Kalau kita tengok, boleh go tak boleh go? Guys, hari kat sini dah malam. So malam ni aku planning nak buat barbecue dekat tepi kolam. Okay. So barbecue untuk unit aku ni, Melati dan Teratai ni, dia kena sewa dengan kafe lah. Okay, kena bayar RM50. Okay. So dia bagi barbecue pit gas ni. Nampak. Okay. Ada mudah lah sikit nak bakar. Bakar-bakar sambil healing pampul. Okay. So aku nak pergi order some food dekat dia punya cafe. Okay. Nusantara Pizza. Okay, jom. Nak tambah lah. Okay. Nak try dia punya pizza. So, apa yang ada? Dia food tu budak-budak tak? Okay. Ni cafe lah dekat dengan tu. Satu egg yolk croissant. Okay. Nampak nice.
Lepas tu ada kek juga sini. Biscoff, makaron pun ada. Okey. Ada makaron strawberry. Ada coklat lah. Okey, kek coklat. Ini sama the menu lah. Okey. Ini menu yang ada kat sini. Pizza-pizza yang ada. Okey. Chicken pepperoni, klasik pizza semua ni ada lah. Ini juga menu. Nasi biryani pun ada. Pizza, nasi biryani. Okay. Western food pun ada lah. Okay guys, sesi bakar-bakar dah mula. Tengok. Ayam dengan hot dog. Itu dia. Okay. Nak siap. Okay guys, aku nak cuba dia punya pizza. Okay, so aku dengar pizza ni dia punya signature lah. Okay, kat sini nampak. Tengok. Pizza dia tebal sangat. Okay, tebal, besar. Okay, ni chicken pepperoni lah. Okay, kita try satu slice tengok. Lego tak lego? Mantap guys. Korang cuba. Datang Jeram kena try ni. Okey, Nusantara Pizza. Terbaik. It's mantap. Finish the pizza. Hours later. Okay guys, aku nak pergi visit dia punya golden melon. Okay. Tu. Cuaca panas. Okay. Kita dengar dia salah satu daya tarikan dia. Okay. Ada melon kat sini lah. Jom. Abang nak tengok buah? Nak tengok buah, nak beli. Nak beli? Okay, jom kita masuk. Ni lah dia. Golden melon. Okay. So, ni lah dia buah-buahnya. Okay. Cantik buah dia. Nampak? Nampak? Okay. So, RM15 sekilo. No. Don't touch it. Yang kita pilih. Manis. Ya. Buah melon. Ini besar pun tak ada tua lagi. Ambil ni. Erik. Okey. Dah dapat dah? Satu. Satu. Okey, jom. Sekilo 15. Don't play. Let's go. Itu satu tidak mesti. Kalau Mama nak satu ikat. Okey, jom. Kita ambil satu lagi lah. Okey. Takutkan dah balik. Tak cukup pula Okey. Jom ambil satu lagi. Okey, jom. 2 hari cuti. Pasal Kuala Mucat balik. Okey, dah ambil yang kedua. Jom kita timbang dulu.
kali dengan 15. RM36. RM36 mah. Okey, 2.4 kilo. Okey, RM15 sekilo, RM36. Okey. Yes. Now where we go? Okey, RM36. RM15 sekilo. Where are we going now? Safar, Yeah. what's that? Melon. Later we try, okay? So guys, kita dah sampai penghujung video. So korang rasa tempat ni macam mana? Boleh go tak boleh go? Aku rasa memang boleh go. First kali aku suka tempat ni sebab dia kids friendly. Okay, dia ada mini water park. Lepas tu ada adult pool juga. Okay, so kedalaman adult pool dia also good. Okay, luas. Lepas tu yang kedua dah sampai Jeram Nusantara Village. Kau kena cuba dia punya pizza. Okay, pizza local brand. Pizza, coffee dia memang terbaik lah. Okay, lepas tu ada pelbagai makanan. Ada nasi berani, ada siakap bakar dan sebagainya. Okay, yang ketiga harga bermula 226. Okey, kalau korang nak smaller unit ada, nak villa besar pun boleh. Okey, kalau datang dalam big group, kau ambil villa besar lah. Okey, jumpa lagi di video yang akan datang. Peace. Assalamualaikum.